Baru umur 20-an kau dah melingkup dengan ketum. Lepas tu terbawa sampai ketua. Aku tahu nanti mesti akan ada yang kata, aku minum dari dulu elok je sampai sekarang siap solat lagi. Inilah perkataan bila orang yang tak berpendidikan Akan cakap nanti, kau fikir ketum tu tak ada kesan? Kau fikir ketum tu tak merosakkan? Kalau betul elok, kenapa badan makin lemah, otak makin lembab dan hidup makin terbelenggu? Ketum bukan sekadar minuman. Dia racun yang perlahan-lahan membunuh fungsi tubuh dan minda. Dulu kau ingat ketum tu bagi tenaga, bagi fokus, bagi semangat. Tapi yang sebenarnya, dia buat kau terikat pada ketagihan yang makin kuat setiap hari. Otak jadi lembab, badan jadi malas dan hidup makin tak berarah. Buatkan tumpuan hilang, kerja pun terbengkalai. Lagi lama kau minum, lagi banyak impian kau hilang. Sebab ketum buat kau leka. Bukan setakat badan je yang rosak, tapi ketum mula rampas maruah, hubungan dengan keluarga dan kepercayaan orang lain. Ketum buat kau rasa tenang sekejap, tapi lepas tu buat kau kehilangan segalanya tanpa sedar. Ketum tu macam bom jangka dalam badan. Kau minum tak rasa sekarang, tapi kesannya akan datang. Kerosakan hati, kerosakan saraf, jantung makin lemah, tekanan darah naik, isteri dah tak kenal suami, anak dah malu nak sebut ayah. Semua ni sebab ketum yang kau pertahankan. Kalau kau teruskan, bukan cuma badan kau yang rosak, tapi seluruh hidup kau akan hancur. Kat sini pentingnya akal suluh bayu. Herba ni bantu detox ketum dalam badan, pulihkan saraf yang rosak dan kembalikan tenaga semula jadi yang hilang. Jangan tunggu sampai terlambat untuk berubah. Mulakan dengan pangkal jalan sebelum ketum benar-benar menghancurkan masa depan kau.